Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni jawab soalan klien Tuan ni Chris Mazuki. Dia tanya tadi, uh, Tuan nak tanya sikit macam mana Tuan set up chat dalam TV hitam putih sebab chat nampak lebih clean dan So saya akan jawab soalan ni sebab ramai juga yang actually tanya. Basically kenapa saya buat hitam putih ni, sebab bila nak buat chat study, contoh dulu saya buat background hitam ataupun biru kan. So bila nak buat chat study, bila you nak print tu, sebab nanti background ni kalau you guna printer, so habis dah buat kan. So bila guna putih ni, senang lah untuk kita nak buat any chat study kan. So sebenarnya kalau ikutkan memang tak best sangat background putih ni sebab sakit mata kan. Tapi bila kita buat chat study tu, senang lah kita nak print. Nak print black and white lagi mudah lah. So senang je dia punya ni. Okay, tekan dekat area setting belah kanan ni. Okay, area setting belah kanan. So nampak ada penampilan kan. Ada ni bahasa Melayu lah. So nampak ada penampilan ni. Okay, so latar belakang ni boleh tukar. Buat warna merah ke. So buat warna putih. So bila dah buat warna putih, so dia ada grid ni kan. Grid ni warna hitam. So just buat grid ni warna putih juga lah. So itu cara nak tukar. Tukar latar belakang, garisan grid menegak, grid melentang. So buat semua warna putih. Itu kalau cara, sebab saya selalunya saya akan post chat, saya akan print untuk saya buat dalam folder. So sebab saya suka print physical lah untuk chat study kan. So boleh try lah untuk tukar-tukar background. So you tekan setting, nak tukar warna apa pun ikut suka lah. Ada yang suka warna kuning ke apa kan. So atas sendiri lah. So itu saja untuk soalan apa ni, Tuan ni Chris tadi. Cara nak tukar background trading view. So itu saja. Thank you so much. Assalamualaikum.